Assalamualaikum, selamat berpuasa. Berjumpa lagi dalam 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisuri. So, hari ini saya nak bagi idea untuk masak lauk berbuka nanti, ya. Kita nak masak ketam kamhyong. Bahan-bahannya senang. Ketam ni saya dah gorengkan terlebih dahulu. Kita goreng menggunakan tepung sikit tadi, ya. Lepas tu kita ketepikan, ya. Bahan-bahan yang lain, ya. Bahan blend. Kita ada bawang Holland, bawang merah, bawang putih dan juga halia. Saya akan blendkan nanti dengan udang kering yang telah pun saya rendam, ya. Bahan-bahan yang lain, kita perlukan daun kari, cili untuk penyeri, ya, ketam kamhyong kita. Yang ini sos tiram dan kicap manis. Kita juga perlukan sedikit gula nanti, garam, perasa, ya, minyak masak semestinya lah nak menumis kan. Mula-mula kita akan blendkan dulu bahan ni. Kita masukkan sahaja dalam blender, ya. Udang kering yang telah pun kita rendam. Dan semua jenis bawang kita pun akan blendkan halus-halus, ya. Sedikit air. Bismillah. Dan okey, bila dah halus, kita boleh panaskan api. Oh, saya lupa nak cakap tadi, kita guna rempah kari ikan dan juga, ya, serbuk cili. Kamhyong ni kalau boleh rasa dia biar pedas-pedas sikit dan ada rasa kari-kari sikit, ya. Kita kena bancuh dengan air dulu. Hancur dengan air untuk kita tumiskan, ya. Kamhyong ni dia tidak berkuah, dia akan berpalut dengan bahan-bahan yang kita tumiskan nanti, ya. Pernah cuba ke belum ketam masak kamhyong? Dah tengok video ni, bolehlah cuba, ya. Mudah sangat. Rasa dia pun sedap. Minyak jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit, ya. Tengoklah bahan-bahan yang kita nak tumiskan dan tengok jugalah, ya, berapa kg ataupun berapa ketam kita nak masak, ya, dalam kamhyong kita tu. So, kita tumiskan bahan yang halus ni dulu, ya. Bahan blend ni pun tumiskan sekali. Tumis sampai bahan ni betul-betul masak, ya. Sedapnya bau udang kering. Kita tengok, ya. Oh, pun orang kata apa, masak. Bolehlah tambahkan bahan-bahan yang lain, ya. Kita masukkan kicap pekat. Boleh masukkan sos tiram. Bahan dia nak jadikan dia kamhyong tu, ya, udang kering. Udang kering tu kalau tak ada udang kering dan juga serbuk kari tu, dia tak jadi kamhyong. Dia jadi nama lain, ya. Boleh masukkan sedikit serbuk perasa, garam, dan gula, ya. Kacau dia. Ui, bau dia wangi sangat-sangat. Okey, bahan ni dah masak, dah keluar minyak. Kita boleh masukkan ketam, ya, yang telah pun kita goreng. Kita masukkan
Daun kari ya. Daun kari ni memang saja saya masukkan las dan juga cili ni supaya cantiklah sikit kampiong kita ya. Sedapnya bau dia. Gaul-gaul dah siap. Okey, ketam kampiong kita pun dah masak. Tengok tu, bolehlah cuba ya apabila dah tengok dah video ni. Saya dah tunjukkan bahannya, caranya sekali ya. Dan rahsianya sekali. Okey? Selamat mencuba. Kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Ketam kampiong untuk hari ini. Bolehlah kita transfer dalam bekas yang cantik sedikit ya. Tempat yang bertutup. Dia kalau tak tutup nanti puasa-puasa ni anak-anak cium bau dia ya. Takut nak pecah pula puasanya nanti. Kan? Oh, Masya Allah, nampak tu bergasak-gasak. Kombinasi bau daun kari ya, dan juga udang kering tu yang sangat-sangat kata apa, menyelerakan. Alhamdulillah, ketam kampiong air tangan Haliza Maisuri dah pun masak ya. Kita bersama 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba. Kalau dah cuba kena hashtag ya air tangan Haliza Maisuri.